apakah hukum melakukan solat sunat duha betul-betul pada waktu syuruk? Waktu syuruk dengan waktu duha. Baik. Solat duha, solat syuruk, dua solat yang berlainan. Satu pendapat mengatakan ada solat sunat syuruk, lebih kurang lepas matahari naik sedikit 15 minit keluar pada kaki langit dah, dia panggil waktu syuruk. Sebenarnya syuruk tu makna keluar cahaya. Tapi lepas lebih 15 minit naik daripada kaki langit, bulat tang dia tu, ni kaki langit, masih naik tu dia panggil sunrise. Matahari terbit. Naik tinggi gitu dia panggil waktu syuruk. Syuruk tu. Tinggi lagi dalam 8.30 dia panggil waktu duha. Matahari segaloh. Kita ambil galah nak buat jolok petik, pegang gini, duduk di matahari 8.30 ujung galah. Jangan galah kait kelapa sawit, tu panjang. Tu lohor. Faham tak? Jadi kena kabar belaka sesuatu ni. Jadi satu pendapat mengatakan ada dua jenis sembahyang, syuruk pun sunat, duha pun sunat. Satu lagi golongan mengatakan tak ada syuruk, syuruk tu duha dah. Dan ada sandaran masing-masing, dua-dua ni betul belaka, boleh kita taklid belaka, tak ada masalah. Orang nak buat duha dengan syuruk dua-dua pun boleh. Nak buat waktu syuruk tu duha tu boleh juga. Kerana setengah orang dipanggil nama duha tu nama syuruk juga. Jadi dua pandangan ini pandangan ulama mujtahid belaka. Jadi atas pandangan yang mengatakan tiada syuruk semuanya duha, maka dia start pada waktu syuruk, dia sembahyang duha, kena sangat-sangat dah.